Ni aku nak cerita ni. Dulu kerja ni, kerja kempen, kerja buat program pencegahan, pemulihan dan lain-lain berkaitan dengan dadah. Bila ceramah, cerita kat orang, dadah musuh nombor satu negara, dadah berbahaya, dadah membinasakan. Rupa-rupanya aku kerja macam Pak Pandiak. Punca terbesar yang adanya dadah dan segala macam ni adalah rasuah. Rasuah ni ibu segala penyakit, segala kebobrokan. Yang dulunya diam menyepi, menyelinap, tersorok di bawah kapet. Sekarang ni baru meletup, baru terbongkar. Daripada atas sampai ke bawah. Pegawai-pegawai atasan yang diamanahkan terlibat dengan rasuah. Bayangkan, selama ni rasuah tu berselindung daripada musuh nombor satu negara yang kita war-warkan tu. Tak ada rasuah, dadah pun tak ada. Nampak?